Taman Budaya. Kita masuk dalam ni, kita nak jalan-jalan. Nak tengok suasana. Ni basah sebab hujan. Lepas habis hujan. Selamat datang ke Taman Tasik Shah Alam. Besar ni. Jom, start. Buat lepas makan kena exercise ya. Atas ni. Sini tak ada masuk, bayar tiket free je. Ada. Tu dewan. Ni je. Jangan lari, pelan-pelan. Tak boleh tengok. Tak payahlah. Jauh besar. Kang, Yang seronok lah boleh. yang, tak risau nanti kan abang ajak saya pusing. Saya lapar balik. Kakak nak pergi mana tu? Situ. Tangga. Tak payahlah. Nak turun ke? Abi macam kat pantai. Ya. Kita pergi sana pula. Jom, pergi sana. Jom. Sana terang sikit. Oh, dia buka kat ni. Kawasan sini. Tapi tak ada orang datang. Bagus lah. Diorang tidur awal. Oh, mana ada bagas. Betul. TRX tu. Tu kat apa? TRX. Lepas tu kat SCC ni. Adik. Fokus betul tu kat depan. Cantiknya, lighting dia ada, cantiknya. Baik Karen kakak. Karen. David. Kat sini ni Wonderland. Wonderland apa? Great World. Hai. Tak ada. Jumpa kawan tadi ketawa. Kita tahu apa pasal ni. Adik-adik baik ni. Risau kita. Betul ke? Adik pelik dia. Jaga je orang tu. Kerja kan? Adik. Ya, sunyi betul. Baru pukul 9.30. Pukul 10 macam tu. Ya Allah. Tengok korang. Kosong, tak ada orang. Ni kasut roda boleh kan? Boleh tapi tak rata lah. Betul lah. Masih selalu. Alhamdulillah. Tangga. Tangga lah. Ya Allah. Tangga juga.
Malas nak turun. Meh, saya pegang. Allah. Okey, bismillah. Baik kakak Syifa. Jauh di sana. Ada ikan new. Ikan. Ada ikan new. Tahu. Aku Kita tengok ni. Di pagi nanti kita Laman budaya. tu. Tak nampak dah. sembahan apa? Tak ada. Boleh lah mancing. Tu tasik korang. Ni ke dalam ke? Tak nak takut je. Ada kat dalam ke? Tak tahu. Dia selalu kalau terfikir takut handphone masuk dalam air. Yang orang terbang tu Bi? Kan? Daripada sana tu ha. Nampak tak? Lepas tu turun ke sini kan? Mana? Ha tu tali. Ha betul. Sana. Tu nampak dia tapak dia tu. Mana? Nampak tak tali kakak? Habis tunjuk pun nanti. Mana? Tu. Tu nampak tali tu. Ha nampak tak tali? Kena tu atas tu nampak tu. Nampak tak kakak? Tu yang ada lampu tu nampak tu. Oh, yang tu. Kenapa? Sini kakak, Umi tunjuk ni. Ha, sana. Tu, nampak ujung tu, nampak ujung tu. Ha, Nampak? Tu ada lampu tu. nampak tak? Nampak? Ha, daripada sana turun sampai ke sana. Oh, dia kau pakai tali. Ha, kakak boleh naik. Oh, dia sampai situ. Dia berhenti. Abang berat berapa? Takut lah. 80. Takut lah. 85. Ya betul. Ya. Nampak tali lah. Ni nak naik tapi kena ada geng lah. Baru berani. Dia esok lah. Mana bar malam tak buka? Abi tak nak lah. Takut lah. Mama nanti patah. Jangan fikir macam tu. Ada ikan makan. Fikir patah, fikir patah lah. Ni rasa ada pasir-pasir tak? Kau rasa? Weh. Dia nak cepat. Wow. Sana. Rasa. Pandai pula dia duduk macam tu. Kakak Syifa. Oh, dia turun kat sini. Ya, itulah. Apa nama dia? Flying fox kan? Ya, dia orang tengok tu. Boleh. Boleh ke? Karen lah. Melissa Karen. Oh, tu. Ha, dengar ada suara budak tu. Ada orang mancing ke? Ada orang lah, Bi. Ada orang. Cepat. Ada orang. Syifa kakak. Syifa kakak. Dia nak surprisekan orang lah. Ha? Dia nak surprisekan orang. Kita pula datang. Sana. Oh. Ah. Nantinya.
Baby tengok. Baby tengoklah. Baby tengok dia kata apa ni? Hijau muka dia. Kakak dia nak tengok, dia nak tengok. Boleh tukar-tukar. Adik. Tukar. Ya. Oh. Adik tengok lampu ke? Tengok lampu kelip-kelip. Orang tu tengah surprise kat belakang batu. Tak. Alamak, basah. Tak ada, sikit je. Ni yang basah sikit. Tak ada. Ada apa ni? Kalau dia, Kakak Syifa. boleh tukar warna lah. Boleh bawa masuk skuter. Skuter okey ya. Kasut roda tak boleh ni. Tersungkur orang. Tak rata jalan dia. Hei budak ni juga. Adik. Adik. Kami pergi sana dulu. Pergi sana mana? Tanah? Tanah. Biar kat sini. Tanah. Kakak. Biarkan. Kenapa? Biar dia menghayati lampu-lampu macam ni. Dia tengah diam. Sakit lah ni. Apa yang sakit? Kaki kena kau batu-batu air-air. Batu-batu air. Kau ada kayu ni. Kita bisa pakai kasut. Pakai kasut. Kau pun. Dah jom, jalan. Jom balik lah. Awak nak makan lagi ke? Makan tom yum? Tak nak sana. Tu sana cantik. Boleh dekat kawasan pondok tu macam bawa makan-makan. Macam ni kan pondok ni kan. Pondok ni. Adik diam je. Dia heran. Kita kat mana ni? Ni ada orang main lampu silap kan? Biarkan. Taman kan besar. Itu bercahaya ni. Kedai makan. Tak. Taman budaya. Ya, adik. Kusuk muka dia kat mana. Macam kedai makan tu dengan lampu tu. Betul orang senang mana tadi. Sampai padam. Lampu. Itu. Ini bunyi apa tu? Tu bunyi sengkerik. Kering. Mana? Nampak. Oh, kalau lalu sini jumpa ni kereta kita Tak lah. kan? Cepat. Gelap dah. Jauh sangat tak pergi sana. Jauh sangat. Boleh nak tekan cik. Saya jom lah. Taman tasik ni besar tau. Ni ada kakak cakap orang pakai je. Orang hantu. Syifa kakak. Dia kata lekong. Balik. Kakak Syifa sini balik. Tak jom. Dah jauh lah pergi sana. Malam-malam tak nak lah. Cuma jauh sangat. Boleh ni kot. Jom. Besar dah. Kita tak sana. Apa buat? Yang tu ni. Jauh
Jauh sangat nak jalan. Betul. Nanti Kau nampak ada peta tadi kan? Nak tak mahu. Peta tadi tu besar. betul ke apa? Peta. Jalan nak tahu tempat. Panggil Peta. Peta maksud dia apa? Peta tunjuk jalan lagi. Adik. Jadi kalau pagi boleh? Pagi boleh. Kena datang awal. Tak pagi. Masalahnya pagi-pagi kan nak tidur. Mana pergi? Memanglah best sebab tak ada orang. Oh ni macam pergi pulau. Ya. Lah pula pergi zoo. Adik awak tak penat ke adik? Oh, tu dia dah surprise dah tu. Adik, baring, baring. Adik baring. Adik baring. Tak nak baring. Adik baring. Ha, baring, baring. Adik baring, baring. Tak nak. Tu tak nak. Dengan lagu happy birthday. Ya. Ya. Happy birthday. Tadi kan dia nyuruh kat belakang batu. Gurbas. Sifat kakak datang pula. Kelakar je. Happy birthday Gurbas. Ha. Restoran dan medan selera. Gurbas. Ada orang sambut birthday kat belah sana. Siap buat muzik lagi tu. Jogging ni. Bandar Raya Shah Alam. Tapi kan, ingat tak kita pergi cari barang raya? Bukan waktu macam ni orang tengah sesak ke? Tapi hari tak ada. Gurbas. Dia waktu perayaan je lah. Ih, masuk dalam. Makan tak awak apa? Sedikit. Adik. Hello guys. Kita kat mana ni? Cuba cakap. Ni rakam tak nak cakap. Tak rekam ke lah cakap. Ini nak masuk YouTube ni. Nasi Shah Alam. Ha. Sebab buat apa kat sini? Jalan-jalan je. Ya kan? Ada jumpa apa? Saya ada jemputatan. Saya ada jemputatan tak? Tak. Gurbas. Kita nak tahu kat ni. Kita atas. Hai, sini. Betul ke? Ni sini. Sana. Depan ni. Hey. Sing tandas. Jom kita masuk tandas. Sekejap. Ini semua campur. Oh, tak apa lah. Saya nak cari tengah. Dah, Umi dah. Kakak Umi dah. Okey. Meh. Macam ni. Ha. Mantap. Okey. Jom, adik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tak tahu nak ke mana sekejap nak basuh tangan sekejap.
Bukan dia. Okey dah. Ayo. Kita bawa adik jalan-jalan. Kita bawa adik jalan-jalan. Bau apa? Baru first time. Bau. Tak berapa sihat sangat. Cuan. Tengok gambar kat sana guys. Okay, cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Okay, dah jom. Ikut Abi dah siap dah. Jom. Adik yang utuh apa? Baik dah. Syifa, licin ke? Baik. Kita nampak menara masjid. Masjid Shah Alam. Geram lah budak ni. Syifa kakak wait. Syifa kakak. Kosong tak ada orang. Ya. Ni, bisnes kat situ. Kau apa dah sekarang? Dah 10. Bisnes kat situ boleh. Ya? Apa? Nak pergi situ? Pergi cepat. Kita ambil gambar kat sini pula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baby. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Diamnya budak ni komen sangat. Diam je. Apa dek? Teruja. Ya, dia kan pertama kali. Pertama kali keluar malam-malam sini. Kan adik? Tatah. Tatah. Kata ada je orang parking kereta kat sini. Tengok tasik sikit-sikit. Jom. Kita masuk jap.